Okey, untuk Saga yang baru ni, apa feature yang menarik? Mari saya tunjuk kat hampa. Dengan design depan yang baru, grey bersongket orang kata. Lepas tu dah pakai lagi dengan lampu projector. Yang kali ni main dengan interior yang lebih kemas. Skrin yang panjang, design dashboard dia pun dia main ala-ala congkak. Ni alunan berpasir ni. Okey, untuk dia punya ISU, mari saya tunjuk sikit. Ni kan, dia lebih smooth. Untuk kita tengok dia punya setting. Dia punya adas, kalau untuk model yang premium dia ada adas lagi. Untuk reverse kamera dia pun dia lebih jelas kali ni. Boleh nampak. Okey, untuk bahagian dia punya boot space ni dengan 420 liter, boleh mai tengok sini. Memang luas, siapa yang suka bawa barang yang banyak kan. Nak bawa luggage, nak bawa family bercuti, sangat sesuai untuk kereta ni. Mari kita tengok untuk bahagian enjin dia pula. Enjin 1.5. Yang ni dia main semua dia ubah habis. Enjin baru. Dia punya radiator. Okey, untuk model yang standard dan eksekutif dia menggunakan gearbox 480 lah. Kalau model yang premium menggunakan CVT. Jom beli all new Saga.